Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, baik. Alhamdulillah jumpa pagi ni seperti biasa hari Senin kita jumpa kat sini. Sambung muka surat 15. Kita baca ni risalah tasawuf. Mungkin sikit kita boleh cerita sikit sini. Fardu Ain ni dia 3 tauhid, fikah, ni fikah, nampak? Nampak? Oh, online nampak slide tak? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz, nampak. Tasawuf. Yang belajar ni yang ni. Yang sekarang ni yang tengah belajar ni yang ni. Ni. Ya. Sikitkan dia. Jangan lupa perkara asas ni. Makna segi luar. Okey. Saya tanya, siapa tak kena tanya dia diam. Siapa saya sebut nama, dia jawab. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Jangan tembak menembak. Jangan berlaku peristiwa tembak menembak. Kalau tahu, cakap tahu. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Jangan berlaku peristiwa tembak menembak. Wow. Oh, terkejut lah apa lah ni. Oh, tauhid ni apa wah? Segi bahasa wah? Esa. Alhamdulillah. Rabidin. Fik. Balau. Haji. Zul. Fik. Haji Din. Lupa. Amboi sudah ke.
Haji Mohtar, aku cakap fik si bahasa fik Pak ya fik ingat tak ingat faham tu dia okey dalam sakit-sakit lutut boleh jawab itu sakit lutut tu, kalau tak sakit lutut bagi seorang ni cerita jawab. Haji Bakar, tasawuf? Jernih. Orang Minang wali Songo. Jangan main-main. Beranak ampek dia nanti jual. Fik ni faham. Okey. Kita ambil yang mudah-mudah lah. Kita tak payah nak ni, kita makna. Jumpa sekejap. Haji Nasir, jumpa. Tak ngaku lah. Tapi alamat tu nama rumah. Tak boleh buat apa lah. Dia tak ada sini. Jom, jatuh. Trace. Makna tak apa. Segi istilah. Pegangan, ini saya ringkas yang diambil dari dalil yang yakin. Pegangan mana dia ilmu yang berkaitan dengan akidah. Pegangan yang diambil ini yakin, ini zan. Zan yang kuat dengan segala hukum syarak. Yang dibangsakan dengan amal. Dengan dalil yang tafsil. Semuanya nak mengikut dah. Nampak ke? Kenapa kita kata dia bentuk zan? Sebab tu datangnya mazhab-mazhab tu. Yang ulama ni kata ni, zan dia pada sini. Yang ni zan dia pada sini. Yang ni zan dia pada sini. Itu nama zan. Dia memahami tu atas sangkaan dia yang kuat. Dalil dia, tapi dalil detail. Yang ni mazhab Maliki kata begini, dalil dia detail. Yang ni Syafi'i kata begini, dalil detail. Jadi masing-masing adalah mengikut zon. Mengikut apa yang mereka faham. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau tauhid tak. Kalau tauhid dia tu benda yang dipegang. Dia pegang yang yakin. Macam solat, kita kata wajib. Tu memang mereka kata sepakat dia wajib. Tapi kaedah solat tu ada yang kata gini, ada kata gini. Benda-benda yang ni lah. Ni
Ni ilmu kelakuan mudah je. Kelakuan hati. Hati. Dia ni ilmu kelakuan hati. Maknanya ilmu ni perangai dia hati. Jadi tauhid esa, fiqah faham, tasawuf jernih. Maknanya fiqah ni macam mana ulama ni faham, tu mazhab-mazhab tu. Macam mana ulama ni faham, dia menggunakan pada hukum hakam, dia menggunakan dalil yang detail. Macam mana dia faham, macam mana sangkaan dia pada faham dia, gini. Tu nama dia faham. Fiqah ni dia adalah faham. Tasawuf ni dia adalah jernih. Jernih ni pada apa? Jernih ni pada hati. Faham ni pada amal-amal syarak, sunat gitu. Ada yang kata sunat, ada yang kata benda ni fardu. Macam niat. Niat Syafi'i kata fardu, Maliki kata fardu, Hambali kata fardu, Hanafi kata tak fardu. Tu dalam disangka tu. Disangka. Tertib. Hanafi kata tak fardu. Tengok. Nampak macam jauh beza kan. Lepas tu dia kata zan. Tu nama dia zan. Pada Hanafi itu wajib solat. Bukan itu wajib wuduk. Itu bukan rukun wuduk. Niat dengan tertib pada mazhab Hanafi adalah wajib wuduk. Wajib wuduk maknanya apa? Kamalatul wuduk. Kamalatul wuduk maksud apa? Kesempurnaan wuduk. Kamalat. Dan kita belajarlah semalam. Semalam 120. Semalam susun meja pun 144. Boleh masuk kan? Belakang tu ada kursi kan? Ada meja tak? Meja tak buka? Meja tak ada? Kenapa borang dia kata 150? Kat luar. Meja. Maknanya kalau kita sumbat 50 dia. Ada 5 orang lagi. Ini tak ada orang ni. Waiting list tu. Janganlah lambat. Tanya pukul berapa? Pukul 5. Ustaz ada kosong tak? Ada. Bagi nama. Sekarang nombor saya tak kenal. Diam. Pukul 6 saya kata apa nama? Diam. Jadi tak? Diam. Ada 4 tempat lagi. Diam. Dah penuh. Ustaz nama saya. Kan. Dah penuh pun bagi nama. Padahal 5-10, saya cakap 5-10 bagi nama. Bukan saya lambat. Pulang saya juga pegang handphone bagi nama. Diam. Cepat dengan 7 ni bagi nama. Diam. Nak pergi tak? Diam. Dah penuh pun cakap. Ustaz. Cucu handphone. Jadi kita belajar ni kat mana? Belajar kat sini. Ni kat sini yang kita belajar ni kat sini. Cepat sikit lain kali kau nak masuk. Cepat. Ni dia ni. Maknanya kat sini dia mempelajari tentang kelakuan hati. Okey, ni. Kita buat sini soal. Kenapa hati itu mesti kasih ia akan Allah? Apa dalam kitab ni kata? Kerana tiada bercerai ianya Allah dengan engkau.
Tiada bercerai dia dengan engkau. Dan dialah taulan. Taulan ni kita kata rakan pun boleh, kita kata saudara pun boleh. Bukan saudara tu lelaki, saudara. Dialah taulan, dialah rakan yang menolong kamu. Dan tiada berpisah denganmu walau sekelip mata. Allah ni dengan kita, dia tak berpisah walaupun sekelip mata. Kita susah ke, kita senang ke, dia ada dengan kita. Kita bangun ke, kita jaga ke, dia ada dengan kita. Kita lapar ke, kita kenyang ke, dia ada dengan kita. Dia tak berpisah walau sekelip mata. Ni nafas ni dia tengah bagi ni. Mata ni dia tengah bagi lihat. Mata ni dia tengah bagi lihat. Nafas ni dia tengah beri. Jantung ni dia tengah denyutkan. Gerak hati ni dia tengah bagi. Faham ni dia tengah bagi. Tangan yang berjalan mencatat ilmu tu atas izin dia. Oi semua nak sebut ni banyak sangat. Faham. Seronok datang belajar. Sihat boleh datang. Semua dia bagi. Dia tak bercerai, tak bercerai. Walaupun sekelip mata. Mata ni bukan sesaat, tak sampai saat. Dia tak bercerai. Dia sentiasa beri. Patutlah kita kena kasih dengan dia. Patutlah kena kasih. Dia beri. Dia beri. Dia tak minta. Dia beri. Dia cuma suruh sembah dia. Suruh. Kalau tak sembah pun dia beri juga. Dia beri makan. Dia beri. Dia beri minum. Dia beri sihat. Walau tak sembah. Orang tak kena subuh pagi tadi, pagi ni sarapan. Sarapan ni tu. Kadang Allah bagi dia sarapan lebih hebat daripada orang subuh. Dia beri. Dia beri. Murah ya Allah. Patutlah dikatakan perlulah engkau memikirkan segala nikmat yang diberi agar engkau kasih kat dia. Kalau orang Ustaz cakap dulu pukul 6 je dia bain, pam 1,000. Pukul 6 petang dia bain, pam 1,000. Kita tahu nama ni. Kita kata terima kasih. Itu 1,000, ini kan 1,000. Ni nyawa, mata, telinga, kesihatan, otak yang waras, akal yang memikir, tangan yang bergerak. Lepas tu bagi nikmat pada orang yang keluarga kita sihat. Ini okey, itu ini, itu gini, semua okey. Jalan tadi tak ada apa-apa, selamat sampai. Tak ada kereta rosak tengah jalan, tak ada tayar pecah tengah jalan. Tak ada. Lepas tu jam pula, diberilah sabar. Tak ada nak maki amun. Tak ada nak kata, ni yang sekolah-sekolah ni buat jam ni dekat Nanding. Berapa sekolah ni nak dia tempuh kat sana ni? Awak berapa sekolah awak? 3? 3 sekolah nak lepaskan simpang. Kita boleh jam, kita boleh diam ni. Jadi je. Bila jam je, la haula wala quwata. Para wali Nanding kan begitu kan? La haula wala quwata. Tengok motor potong tak ada helmet bawa anak, boom. La haula wala quwata. Steady. Apa yang beri sabar tu, kalau tidak dah maki tu. Dah maki lah. Steady. Sampai-sampai je dalam jam. Lapar. Bekerja-kerja. Sampai pula ustaz kata, Nari tak ada kelas Macam mana boleh cakap? Inilah takdir Allah.
Oh. Siapa yang merasakan takdir? Tu Allah yang rasa tu. Pergi je, tak ada meluk. Cari takdir Allah. Takdir Allah, ini tak belajar. Ustaz Ridauddin kata, dia dulu pergi pondok, satu pondok tau. Pondok. Jauh pondok tu dia kata. Tuan guru ni, dia ikut dia je. Kalau tengok belakang, ni aku benar, tak belajar. Oh begitu. Pukul kata dia. Pukul 8. Datang dah start. Dia kata Ustaz masuk rumah dia, tengok 7.30 ada budak di jalan. 7.30 dia start. Lepas tu dia marah pula. Kenapa terlambat? Gitu. Apa gua kepayang punya tempat tu. Apa nama dah pondok tu. Lambat. Kenapa ni kamu duluan? Dia kata. Kenapa lambat? 8. 7.30 dia mula punya. Kadang dia 8.30 tak keluar-keluar. Dia punya bilik dia. Dia zikir, dia suluk. Dia keluar-keluar. Aku penat lagi balik. Oh, begitu je dia kata. Nak lawan tak boleh, nak cakap tak boleh. Dulu orang belajar gitu. Belajar gitu. Kena marah, diam, tak boleh cakap apa. Itu dah takdirnya. Itu takdirnya. Dan Masya Allah, daripada sini, dia suruh kita aware apa? Do you aware? Aware apa? Ambil perhatian. Sedar. Dan Masya Allah, ingat Masya Allah tulis selain dari Allah. Selain dari Allah. Ni akan datang lah 16 bulan 9. Kalau boleh sumbek tu tinggi tu sumbek Kalau ada yang nak korban duduk lantai lah. Duduk lantai kita bagi satu kelebihan lah, tak soal lah. Dekat depan whiteboard tu boleh duduk tau. Okay. Lepas tu 4 orang duduk tu. Boleh Sam, 4 orang boleh duduk tu, duduk sila buat hal. Orang jantan lah. Saya cop yang tu. Cop. Kalau Ustaz, biasanya surau Dewan Samina 1 tu bila penuh, dia orang aturkan susu kerusi along the passage. So guna satu passage lah pasal Ustaz nak pergi jalan ke depan ke belakang kan. So atur kerusi lah, kena dapatkan extra chairs, beritahu surau nanti dia. Rasa dalam tu ada. Dia susun. So along the passage tu susun, selalu macam itulah. Sebab tapi mak kena tulis atau peha lah. Nota. Dia susah sikit lah. Tepa tu rasa tak selesa. Sebab kita 4 jam ni. Betul. Nada kelas ni pukul 9 sampai 12.30. 9 sampai 12.30, jadi 3 jam setengah. Saya tak tahulah sama ada kita nak break makan ke atau tak payah break makan ke, atau kita bawa air mineral saja ke, macam mana lah. Tapi kena rehat juga. Rehat boleh rehat 20 minit ke macam mana kan. Kalau kita mula lambat lah, pukul 9. Orang tua kena makan. Allah fian dia. Tak makan tak boleh. Pengsan. Kalau pengsan kita kena makan. Gastrik pula dah. Sebab kalau gitu kita benarkanlah siapa nak sponsor. Tapi jangan banyak menu lah. Banyak menu, satu menu cukup. Kalau kita ada 20 minit je nak makan. Ustaz nak tanya. Kalau edarkan makanan masa tak payah keluar, maksudnya dekat tempat tu je, edarkan je makanan yang simple lah untuk dimakan, tak payah nak berkuah ke apa benda, yang boleh makan sambil tempat kita belajar tu. Kita edarkan je kat situ. Boleh juga. Kalau kita stop makan. Stop makan. Lepas tu
Nanti saya bawa plastik sampah, kita jalan, kita kucing. Kucing. Saya siap tu dia selalu cakap pendek-pendek tau. Tapi semalam dia cakap macam panjang. Mohon kerja sama lepas ni gitu gini. Saya dengar pun tak syok. Tapi pada saya inilah ujian. Inilah ujian yang nak melihatkan kita ni ikhlas tak ikhlas. Jadi saya balas WhatsApp dia, saya kata, betul saya call dia, saya kata Haji saya minta maaf. Walaupun kita datang benda tu dah on, kita balik tak ada lah off. Tapi kalau dia nak ni tak apalah. Kita bersabarlah. Begitu bersabar. Antara Dalam berapa ada syarat bila tutup tu ada? tak ada. Dia cakap. Tapi tak apa, benda ni nak kena sabar. Kena sabar. Kita tak boleh nak cakap apa-apa. Kita nak tunjuk orang tak apa. Janji kita boleh guna tempat dia, ramai orang dapat kebaikan. Kita sabar je lah, tak apa. Saya berpegang pada situ lah. Dan Masya Allah, jadi perkataan yang selalu keluar nanti dekat sini, Masya Allah. Masya Allah. Itu tiada kekal. Baginya, ini dikatakan ciri makhluk. Apa ciri makhluk? Dia tak kekal. Dia akan binasa juga. Kita gantung dengan dia, nanti dia binasa. Kita gantung dengan dia binasa. Yang tak binasa itu ialah Allah. Yang kekal itu ialah Allah. Yang kekal itu ialah Allah. Yang sentiasa bersama kita itu ialah Allah. Makhluk ni dia ada limit lah. Waktu hidup dia boleh bersama, itu pun tak 24 jam dia bersama. Dan Masya Allah itu tiada kekal baginya. Ciri makhluk. Apakah ciri makhluk? Fana. Fana ni apa? Binasa. Saya cakap nanti lepas ni datangnya. Sebab lepas ni kita nak belajar Arab. Nanti kita dah buat ayat, kita nak tangkap jirim apa? Kat mana jirim? Kita tangkap itu. Kita nak ulang, nak tangkap jirim, nak tangkap Arab. Lepas tu Arab ni kita pecah. Okey, ni Arab apa? Daripada ayat, satu ayat. Jadi kita nampak, ni Arab ni, jirim ni, itu ni. Itu. Kalau dah dapat itu, mana dah faham lah. Dah faham jirim Arab. Mana zat, mana nama zat. Itu. Kita tengok dekat ayat, satu ayat. Nanti kita buat kategori-kategori lah. Kita pusing roda yang kita pusing roda tu. Adalah kategori nanti. Yang umur 68, 69, 70, faham dia bangun. Begitulah, kita buat kategori gitulah. Kita nombor meja, yang tak lagi nombor meja, mana boleh cabut tu nombor meja? Tak ada dekat kan? Boleh cabut. Balik kita cek. Nanti saya pun tolong cek dia. Cek semua benda tu jangan ada. Tak nak nanti dia WhatsApp pun tak biar pula kan. Kita nak pakai tempat tu lalu. Nanti ada kategori lah. Yang orang Minang, Pung. Orang Minang yang keluar. Gitulah kategori dia. Orang Kelantan, Pung orang Kelantan keluar. Jadi orang ni akan soal daripada tu. Tak ada pakai nombor meja lah. Nombor meja jugalah. Begitu. 70 ke atas, Haji Latif, ni Pak Yah, semua dah keluar lah. Jawab soalan, Haji Din. Pengurusi jawab, Haji Latif. Pengurusi datang ni. Ni pengurusi. Pengurusi lagi jawab. Waktu kita buat, yang pakai tongkat, lagi. Kesian Haji Mokhtar, dia jawab. Kata permai keluar lagi. Waktu kita buat, orang Perak, Haji Nasir pula jawab. Dia lagi. Habis Haji Mokhtar. Orang Perak pun dia, 70 katal pun dia, kata permai pun dia. Itu saya duduklah tunggu depannya. Kita grupkan, nanti kita jawab soalan. Memang tak ada masa nak tidur lah. Tak boleh lelap. Malam pun boleh berdebar lah kan.
Alam pun mula-mula dah berubah. Itu roda tu buat orang sakit jantung lah. Buat meja je dah berubah. Sebut orang meja pada bawah ni mana. Mana ni? Alamak yang Ustaz dan baris kedua Allah itu baris kedua Ustaz belum sebut. Dan hatimu cermin bagi zaman Allah. tinggal. Dan hati itu cermin. Baca balik atas. Tinggal pula. Dan hati itu, yang tu Yang cermin, ya betul Ustaz. Dan hati itu cermin bagi jamalullah. Hati itu cermin. Lepas tu dia kata hati ni bacaan tasawuf. Ini bacaan kitab tasawuf. Hati itu ni lah. Cermin bagi jamalullah. Jamalullah ni apa? Keindahan Allah. Dekat bawah ada nota kaki. Keindahan Allah. Jamal ni indah. Jamal ni, perkataan jamal tu nama dia indah. Keindahan Allah. Keelokan tajalli. Tajalli ni penzahiran. Keindahannya. Nya ni Allah. Itu nama jamalullah. Orang yang macam kita katakan, orang yang buang madhumah tu nama dia apa? Tahalli. Takhalli. Orang yang berjaya buat takhalli, lepas tu dia hias hati dia dengan mahmudah. Tahalli, maka zahirlah tajalli. Tajalli ni apa? Allah menzahirkan keindahan. Maknanya dia rasa seronok je nak buat baik. Dia rasa seronok nak pergi belajar. Dia tak pergi belajar, dia rasa alamak rugi lah. Dia rasa sangat rugi. Kenapa? Allah telah menzahirkan tajalli itu dalam hati dia. Keelokan pada beramal. Orang yang dapat tajalli ni dia dah tak heran. Dia tak heran dengan dunia, tak nampak apa-apa dah. Nampak Allah je. Dia dapat semayang tu dia rasa seronok. Dia semayang ni dia boleh fokus. Kenapa dia dapat tajalli? Kenapa? Allah tu telah menzahirkan. Bukan zat dia, telah menzahirkan. Pengenalan dia pada diri dia, masukkan iman hati dia. Dia zikir pun dia rasa seronok lah. Dia seronok. Bukan seronok dalam tipuan. Ada orang dia kata dia zikir, tapi saya belajar jumpa ni kawan-kawan ni. Saya tengok kat luar tudung tak pakai. Tak tudung. Tapi dia tulis indahnya. Itu macam tu, macam mana Mana? Ni bahaya tau, ni tipuan. Ni bahaya. Dia keindahan tajalli ni, dia mesti mula dengan syariat. Syariat dia kena betul. Kena belajar syariat betul. Tidak nanti dia tipuan ni, kita takut ni. Tu hati tu cermin. Tu dibicara pasal hati tu. Hati itu cermin bagi jamalullah. Dan tempat berkhalwah. Khalwah ni bersunyi. Kalau saya jual beli, artinya kat dalam kitab berjinak. Hati dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Dan melupakan selain dari Allah. Saya nak syorkan dekat dalam bilik ada kerusi.
Kursi yang selesa. Bukan kursi yang plastik yang tak sandar tu. Kursi selesa duduk. Kalau tak duduk bawah lah. Duduk. Pegang tasbih, mulut kena baca. Tapi tak kuat-kuat lah. Baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Eloknya tengah malam. Di waktu orang dah tidur. Waktu kita bangun tu, pukul 3 tu. Kalau tak larat juga, selalunya memang bangun tengah malam. Kencing. Itu rahmat Allah tu. Rahmat Allah. Dia kata, aku ni kencing ni malam. Apa? Bangun. Pukul 2 kencing, pukul 3 kencing, pukul 4 kencing. Tak mana datang air pun tak tahu. Zikir tu Ustaz. Memang suruh tu, memang suruh tu. Memang dia suruh. Ada, kadang tak makan, jaga makan pun dia kencing juga. Kadang tak kencing. Dia bangun, dia suruh bangun. Dia suruh bangun. Waktu tu kalau dah tak larat nak semayang ke, ambil je tasbih tu, duduk sekejap, tengok jam, 3.45. Okey lah, 9 minit. 9 minit. Duduk, tak ada wuduk tak apa, duduk. Ada wuduk lagi bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya tak tidur, otak ni fikir. Otak ni fikir. Ya Allah, Engkau yang izinkan aku zikir. Ya Allah, Engkau yang izinkan lidah aku sebut nama Engkau. Ya Allah, Engkau yang bangunkan aku. Ya Allah. Ya Allah, Engkau yang bangunkan aku. Engkau yang izinkan aku sebut nama Engkau di tengah malam ni. Ya Allah, Engkau yang jadikan perbuatan ni macam mana perbuatan orang soleh mereka buat zikir. Tapi atas izin Engkau, Ya Allah, bukan aku alim, bukan aku pandai, aku ni bodoh, aku ni jahat. Ya Allah, ampunkanlah aku, Ya Allah, dengan apa yang aku buat ni. Baca lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kau maha tahu, Ya Allah, dosa aku masa muda, Ya Allah. Dulu orang panggil aku Pak Ma'un, Ya Allah. Pak Ma'un. Aku ni banyak silap, banyak lalai, banyak leka, Ya Allah. Tapi Engkau yang izinkan aku bangun ni, aku bersebut nama Engkau, aku puji Engkau, aku selawat pada Nabi-Mu, Ya Allah. Sebut, mulut tu zikir, hati tu fikir. Lepas tu nak doa pun tak apa nanti, tapi mulut tu zikir. Nanti 5.9 bangun balik, tak apa. Pukul 5 bangun balik, tak apa. Tak apa. Itu dikatakan agar hati itu dia basuh hati ni dia dengan zikir. Macam mana kita basuh tangan dengan sabun. Basuh hati dengan zikir. Dia basuh dengan zikir. Sebab tu benda yang paling bermanfaat pada hati ialah zikir. Itu guru-guru cakap. Macam dulu saya sakit kaki kan, pergi fisio. Kalau yang doktor ni kata benda yang paling elok pada kaki ni vitamin, dia kata itu. Doktor ni kata gini, fisio kata benda yang paling bermanfaat pada kaki ni bergerak. Senaman tu lah, fisioterapi tu, senaman. Bukan vitamin dia kata, dia kata itu. Yang doktor yang bukan fisio kata vitamin. Doktor kata gini, injek vitamin, dia kata lagi cepat, jangan makan. Injek, matuk kat kaki terus. Injek lutut, injek ni. Doktor kata, pakai drip. Duduk kat situ sejam, dia masukkan vitamin tu. Macam-macam lah, atas pahaman masing-masing lah. Tapi semua tu memang atas ilmu dan kajian mereka lah. Ada kata wood, ada kata adventure, ada kata macam lah. Macam, tak apalah, nak cuba tak apa. Tapi mesti ada satu sesi, nama dia bersunyi-sunyi dengan Allah. Sunyi malam-malam lah. Kalau yang siang ni mana lah, sunyi, pusing. Ni sama sisi ni, berkhalwat. Yang orang kata tangkap khalwat tu. Khalwat tu kata tu. Tangkap khalwat. Ini dia bersunyi-sunyi dengan Allah, artinya berjinak-jinak. Berjinak-jinak, jinak tu hati. Maknanya bermanja-manja, berjinak-jinak. Dekat-dekat. Kalau kita kata burung ni jinak, kita boleh pegang kan? Kita boleh pegang. Jinak ni dengan zikrullah. Lepas tu mesti zikir yang banyak.
Tak boleh buat 2 minit tak boleh. Tak boleh kesan. Bagi makan dekat hati. Bagi makan. Biar hati ni strong lah. Strong. Diuji dia strong. Dia cekal lah. Dia kental. Malam Saidah hantar anak dia masuk asrama. Saya tanya dalam grup anak-anak ni. Tak ada video pun nangis-nangis. Dia kata tak. Ibu hati kental. Pagi tadi saya tengok WhatsApp dia, semalam tu tidur, sedih ingat anak. Kita pun anak kita pernah masuk asrama. Kita tahulah bini kita macam mana. Betul tak? Kita sedih juga, cuma lelaki ni sedih dia tak nangis. Anak terasa dua. Bukan jauh pun, orang lempik ke Sebelah Banting tu. Tapi sebab bas payah, jadi cikgu tu cakap siapa yang payah-payah bas, dia selalu terlambat. Sebab bas payah. Naik van penuh. Jadi dia yang Rodi ni nak pula duduk. Nak. Malam dia tengok miss call. Saya call dia, Rodi kat mana? Ibu kata nak pergi beli barang dulu. Nanti aku datang kat asrama. Tak apalah, lain kali lah. Dia datang asrama kan pukul berapa bulan tunggu kan. Lepas tu, kau balik bila Rodi? Tak tahu lah. Cikgu cakap hari Jumaat dia balik. Minggu ni, minggu balik lah. Tanya anak saya, Rodi tak nangis dia? Alah, budak remaja bukan ada perasaan dia kata. Terutama budak lelaki je. Bukan dia kira kisah, dia hal dia. Cium tangan mak dia masuk asrama. Mak saya hantar saya IPM Polis. Hantar saya sekolah teknik, tak nangis. Lepas tu sekolah teknik dengan flat samping berapa kilometer je. Hantar saya kat Buruh Raya ni. Nak naik bas pergi Kangah. Saya tengok dia dah buat tuala. Allah, saya kata. Temak ni buat tuala ni macam nak menangis. Seperti akulah anak aku nak nangis dia. Aku pula kena marah. Seperti lah aku nak nangis dia anak aku. Memang dia nangis kat Buruh Raya. Saya tengok beg saya berat. Rupanya ada Milo, ada biskut. Mak saya yang sini. Dia kata, layan lama nanti kau beli. Kau baru masuk. Mana kau tahu nak beli kat mana? Itu arau tau. Kau tak arau ni kat mana? Alah, bawa juga. Rupanya sampai kat asrama, saya tengok Bahrin, kawan saya ni. Bahrin, Kamal. Dia kemas beg. Pun ada Milo, biskut. Dia kata, hai? Yang bawa DO. Kamal ni budak Terengganu. Dia buat wudu. Wudu dalam botol dia. Payah dulu asrama payah. Tak dulu Masa training tu bawa Ustaz. Training bawa. Wah, ni tangkap perjalanan training buat wudu. Payah kau training buat wudu. Amboi payah tak mengaku. Dia kata makan wudu dia orang cerdik. Orang cerdik? Ikan bilis. Ikan bilis betul. Itu kaedah. Nak merasa keindahan hati dengan menjadi jamalullah ni, keindahan hati ni, dia tak cara lain tau. Dia kena zikir. Tak cara lain. Kalau kita boleh konsisten setiap pagi makan suplemen makan ubat, makan apa-apa tak kisahlah. Kita kena konsisten juga makan ubat hati. Bukan liver, hati, perasaan ni. Bagi dia makan dan saat paling sedap untuk dia makan, saat paling sedap untuk dia hadam, saat paling sedap untuk dia berkesan ialah tengah malam. Tengah malam lah. Dari pukul 5 tu dah semayang, apa yang patut tu, pegang tasbih. Baca, duduk atas katil, duduk baca. Tapi untuk mengelakkan ngantuk tu tidur tu kena ingatlah begitu baca. Ingatlah. Kena ingat. Kita baca Alhamdulillah. Hati ni bercerita lah. Syukur ya Allah, semalam aku datang daurah, ya Allah, ramai, ya Allah. Lancar lah, kita kata lancar lah. Walaupun ada lagi sikit itu kan. Lancar ya Allah, aku lancar. Kita belajar, kita lancar. Aku naik motor, aku selamat. Alhamdulillah. Tak adalah apa masalah kat rumah. Tak adalah orang call, anak call apa masalah. Alhamdulillah. Itu masa mulut tu cakap Alhamdulillah.
Semalam aku sihat, ya Allah, Alhamdulillah. Apa lagi nikmat yang kita, semalam aku belajar, ya Allah, kenal Engkau, belajar jirim, belajar jisim. Aku boleh faham, ya Allah, walaupun aku dah faham, tapi aku makin faham. Alhamdulillah. Semalam aku jumpa kawan aku, semua sihat-sihat, Alhamdulillah. Semalam aku makan, ya Allah, rendang dengan ayam. Rendang ayam Alhamdulillah. Aku datang ada parking, ya Allah, Alhamdulillah. Kalau nak sebut nikmat dia bagi, tak sebut je. Balik aku boleh tidur, Alhamdulillah. Ada orang balik tak tidur, dalam kelas dia nguap. Aku pelik ni, bila pusing, nombor meja tak keluar pula. Dalam kelas dia nguap, tapi balik tak tidur. Ada orang betul kan, boleh tidur. Alhamdulillah aku boleh belajar dengan elok, aku boleh faham. Tu nikmat-nikmat tu. Masa cakap Alhamdulillah tu, ingatkan nikmat. Ya Allah, Alhamdulillah, sekarang jantung aku masih berdegup. Aku boleh nafas. Ya Allah, Alhamdulillah. Badan aku boleh gerak dengan izin Engkau. Aku boleh duduk, ya Allah, sebut nama Engkau. Alhamdulillah, ini semua pemberian Engkau, ya Allah. Dan siapa yang boleh beri melainkan Engkau? Rasa, rasa. Mulut cakap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Isi aku masih sihat, terima kasih Tuhan. Terima kasih anak-anak aku masih okey. Terima kasih Tuhan, Kau yang beri, Kau yang beri. Cucu aku masih okey. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Betul-betul terima kasih ni bukan main-main. Kau masih boleh aku nyawa, terima kasih Tuhan. Kau izinkan aku zikir tengah malam kat tu, ya Allah, terima kasih. Bukan aku hebat, tapi pemberian Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kekalkanlah nikmat ni pada badan aku. Aku dapat belajar lagi, aku dapat faham lagi. Terima kasih Tuhan. Kau hantar aku mengajar ilmu. Terima kasih Tuhan. Ada pula malaikat rahmat doakan aku semalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu satu sesi. Ini semua dia makan hati. Bagi dia makan. Paling best dia makan tengah malam. Lauk dia paling best dia zikir. Lauk dia paling best dia zikir. Satu hari nanti kalau tak zikir, usah. Rasa macam, kenapa aku tak zikir ni? Nak tidur, perkataan lebih dulu. Zikir. Zikir, seorang. Zikir. 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 Fikir. Zikir. Zikir. Fikir. Alhamdulillah, kenang nikmat. Kenang nikmat. Kenang ujian, rasa Allah Kau nak ampunkan dosa aku. Kau nak bagi aku masuk syurga. Kenang. Tapi kena bersunyi lah. Ada sesi bersunyi-sunyi. Ini nama dia khalwah. Yang boleh keluar ni. Itu semua adalah makanan bagi hati. Makanan bagi hati. Dan tempat berkhalwah berjumpa dengan Allah. Ini perkataan-perkataan ni berjumpa ni. Ini namanya munajat. Berjumpa dengan Allah. Dan dialah serta engkau. Dia ada dengan engkau. Barang di mana engkau. Tengok nombor 14 kat bawah tu. Jika engkau taat, dialah pemberi taufik. Dan jika engkau berdosa, Dialah Maha Pengampun. Dialah Allah Ta'ala yang menguasai hamba-Nya. Dia Maha Suci dari sifat-sifat makhluk seperti bermasa, bertempat dan sebagainya. Di mana engkau? Engkau di mana? Engkau berdosa. Engkau minta ampun, diampunkan. Itu mana dia. Engkau tidak berdosa. Engkau dalam petunjuk dia. Engkau ada kekuatan. Maknanya di mana engkau ni maksud apa? Keadaan kita. Ini keadaan. Keadaan semasa. Ini keadaan ni. Di mana engkau? Ni nama dia keadaan. Keadaan makhluk. Ini keadaan makhluk. Bagaimana keadaan makhluk? Jika dalam taufik, dialah yang memberi. Jika dalam taufik. Kita dah tahu dah apakah tarikh taufik. Kekuatan melaksanakan
taat dan kekuatan meninggalkan maksiat. Ini nama taufik. Ini nama taufik. Kuat tu dalam taat tu nama taufik. Jika engkau dalam taat, dialah memberi taufik. Dia. Bukan kita pandai, bukan kita alim, bukan kita bagus, tak. Dia yang beri. Kita ikhlaslah belajar-belajar. Dia yang beri. Jika boleh buat taat, dia yang beri. Boleh sembahyang malam, dia yang beri. Beri apa? Dia yang izinkan. Tu nak kena faham betul-betul. Maka tertutuplah apa jua pintu riak. Kalau kita sedarlah, dia yang beri. Apa keadaan dia? Jika engkau berdosa, dialah yang mengampunkan. Dia yang beri ampun. Jika engkau berdosa, dia yang beri ampun. Saya masuk dalam status malam, kelas malam kan. Ada budak pondok. Seronoknya ustaz dia tu. Budak pondok memang seronok. Kalau belajar dengan orang ramai tu seronok. Seronoknya gitu. Memang budak pondok dia akan cakap seronok. Tapi kalau tak biasa belajar ni, dengar 4 jam, pengsan aku gitu. Tak rasa lah, 4 jam tak rasa. Tapi kena ada aktiviti lah. Kalau duduk je pun rasa lama juga. Tapi kalau hati tu dah seronok, dia memang tak rasa. Kejap je pukul 8. Mama tahu usi lah. Lagi tak terasa ke? Mama pula tahu usi kan? Lagi tak terasa. Lagi tak terasa. Ustaz nak tanya. Tak ada ke cadangan nak buat macam dekat crate tu Ustaz? Apa ni? Macam dulu kita buat kat crate dulu kan 3 hari. Crate dah boleh masuk, tak ada geng. Tak, maksudnya buat kat mana-mana 3 hari kita pergi. Nantilah. Buat apa-apa. Nanti memang ada rancangan. Jadi kalau 3 hari, kalau sewa tu 3,000 tu. Crate tu. Dewan dia 3,000, makan-makan dia. Yasin tu boleh sebut. Yasin. Apa? Asahan. Yasin tu. Sebab monyet-monyet tu kan. Keasahan tak asahan. Kalau nak buat lama kena buat dekat tu lah. Buat itu. Nanti insyaAllah. Saya orang WhatsApp lain ni macam-macam. Yang ajak pergi Padang pun ada. Padang? Kau Padang? Kau Padang bola. Ranah Minang. Faham kau kan? Faham kau. Faham kau tu. Saya dah pergi 2 kali. Tapi saya ingin nak pergi lagi kali ni. Nanti ada awal tahun depan tu. Memang siapa nak ikut lah. Siapa tak ikut lah tak apa. Saya nak tengok keindahan tu je. Keindahan desa meninjau. Nak ikut Ustaz. Ya je, nak ikut je. Tak apalah berapa orang tak apa. Saya dah mula tanya budak sana Iwan kata Ustaz sekarang bas tak boleh masuk. Dia banyak tanah untuk. Jadi diorang akan pakai van. 10 orang gitu. Dia tak galakkan bas datang lah. Bas dah banyak pergi kan, sebab tu dah ramai orang pergi. Jadi insyaAllah kita atur. Tahun depan memang ada program-program lagi lah macam ni. Kita bersama-sama lah berjalan. InsyaAllah. Doa. Dia lagi kurap jalan ni juga sihat tau. Betul. Bagi banyak musafir tapi niat yang betul. Makan, niatkan kuat badan. Makan bukan makan ikut nafsu tak. Makan ikut badan. Musafir niatkan dapat ilmu. InsyaAllah pada kita kuat. Kuat dan taat. Kalau sihat boleh ikut lah. Kalau duit boleh ikut. Kadang nak bayar ustaz boleh tunggu cukup bulan tak? Susah sikit.
Kadang-kadang nak beli tiket tu sekarang, itulah saya kata tu. Memang ada rancangan nak pergi kampung war. Kampung orang batu. Oh dengan serai. Oh Singapura. Dia lahir Singapura Ustaz. Mulai Singapura. Saya semua terkejut juga Ustaz tengok IC 71 okey. Satu. Polis. Maknanya apa dua keadaan? Apa dua keadaan? Allah bersamamu. Tadi nasi ada pergi Padang kan? Belum ni. Belum pergi. Berapa bila nak pergi kan Padang? Ramai macam ni. Haji tu pernah pergi Padang. Oh, ramai dah. Bukit tinggi. Padang Bukit Tinggi lalu PKJ Padang Bukit Tinggi lah. Padang pergi. Saya ingat semua dah biasa berjalan sana. Haji Ahmad pernah pergi Padang? Pernah. Payah pernah pergi? Pernah pergi Padang kan? Orang Minang je Ustaz yang pergi Padang ni. Orang Minang? Macam Ustaz kan, dah 2 kali dah kan. Dia 2 kali pergi. Orang Minang tak pergi dia. Padang bola? Bola apa barang? Padang bola. Batu bablas tu ada. Tempat orang tilam. Batu banjir kan. Lambat orang tilam. Mungkin tilam. Padang bola tu orang tilam kat Padang lah. Penuh tilam. Dia selalu pergi kampung Padang kan. Kampung Padang? Padang. Kampung Padang ni dekat Kampung Langat. Oh, ada kan Kampung Padang kan? Kampung ni. Sangat. Pedik. Allah dengan makhluk. Walau sedetik jua, tak ada pisah. Sedetik, tak ada pisah. Bergantung dengan dia tak pisah dengan kita. Bergantunglah dengan dia tak pisah dengan kita. Sampailah hati itu menjadi jamalullah. Hati itu rasa indah. Indah kenapa? Allah ada dengan dia tak risau. Tak ada risau. Allah ada. Dia kena latih cakap diri dia. Kau jangan risau. Allah ada. Allah ada. Dia dekat dengan kau. Dia tengok kau. Dia dengar kau cakap apa. Allah ada. Dalam hati tu berterima. Tapi hati tu hanya boleh terima kalau dia tak ada makhlumah dan dia hiasi dengan mahmudah. Barulah ada terjadi. Waktu tu baru dia boleh cakap sendiri. Allah ada. Aku tak risau. Allah ada. Aku tak risau. Allah ada. Itulah dia kata cermin bagi jamalullah tu. Itulah hati. Dan jadikan hati ni cermin yang indah, yang dia lihat Allah, sinar Allah masuk hati dia, dia kena bersunyi-sunyi dengan berzikir. Dia kena bersunyi-sunyi dengan berzikir. Bersunyi. Itu nama dia khalwah. Itu nama dia khalwah. Okey dah. Dan masih Allah itu tiada kekal baginya. Dia nak ciri-ciri juga. InsyaAllah jumpa sambung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf. Wabillahi ala wassalamu alaikum. Terima kasih Ustaz.